Rumah ni the biggest ticket item yang you akan beli dalam seumur hidup you. Tak ada yang lebih mahal. Nak beli rumah ni ada 3 perkara penting kita kena tahu. Yang pertama iaitu profile. Make sure that you tenangkan diri, you fokus diri you sendiri dan tahu kewangan kita. Kita tahu berapa kelayakan kita, kita tahu berapa kemampuan kita. Bank tak tahu tiap-tiap bulan kita bantu mak ayah kita yang uzur. Bank tak tahu. Yang bank tahu, bank kira kelayakan kita sahaja. Make sure you know and you buat estimation, saya dah ready nak beli rumah, berapa kemampuan bulanan membayar saya. Yang kedua, nak beli rumah ni, kena tahu sebab apa nak beli. Sama ada dia beli tu nak duduk sendiri, atau dia beli tu nak buat investment. 2 objektif pembelian ni, dia punya kriteria berbeza. Orang beli rumah duduk sendiri, banyak kriteria emosi. Dekat tempat kerja, dekat rumah mak, nak pergi highway senang, nak balik kampung senang. Emosi semua ni kerana dia nak duduk situ. Kalau investment, you beli rumah untuk investment, so dia punya taktikal lain. Dia tak ada emosi. Dia banyak bermain dengan nombor. Berapa sewa sebulan, berapa maintenance sebulan, sinking fund. Dan selalu saya tengok silap adalah, dua-dua ni digabungkan. Saya beli nak duduk sendiri, masa yang sama saya nak invest. So dekat situ dia menjadi kesilapan lah, because 2 kriteria ni dia tak boleh nak bersama. Akan berlaku kesilapan. Yang ketiga adalah proses pembelian. Beli rumah ni ada 3 cara. Rumah baru, subsale ataupun lelong. Cari ilmu macam mana nak membeli dengan baik. Beli rumah baru Nas, dia tak banyak keluar duit. Subsale, pada kadarannya kita kena ready 2 kos. Deposit, which is 10%, dan juga sideline cost. Yang ketiga lelong. Lelong wajib masuk, kita kena ready 10%. Kita kena tahu nak beli barang ni, apa proses terlibat dan apa kos terlibat. Kalau rumah tu bagus, developer dah siap jual. Habis. Dulu zaman dulu tahun 2008, 2010. Hari ni launch rumah, I beratur 2 hari sebelum. Tapi kalau you tengok 2008, 2010, benda tu bergaduh. Oversubscribe, mana rumah ada 100 nak beli 300. Sampai kena buat lottery. Zaman sekarang ni dah berbeza sedikit. Property overhang pun banyak. Banyak property yang tak terjual. So jadi bila you nak beli rumah, you tak boleh walk in, ada orang ajak beli rumah, you terus beli. Tak. Preparation kena panjang. Kalau boleh, in my opinion, 6 bulan sekurang-kurangnya untuk you clearkan your basic risk. Hari nak beli, terus booking. Kena tunjuk letter offer dalam masa dekat. Kalau tak, booking burn. Contohlah. Tengok secret, buruk. Tak boleh lah. Susah sedikit.